Datuk, Ya, Rafizi kata, kerajaan hari ini depan senyum, belakang tikam. Apa reaksi Datuk? saya tak terkejutlah dengan kenyataan Rafizi ni. Rafizi ni dia memang sangat bijak mencipta naratif. Dia tahu bagaimana menggunakan ayat yang nampak dramatik, nampak bermoral supaya perhatian rakyat tertumpu kepada tuduhan dia, bukan kepada persoalan yang lebih besar. Tetapi rakyat perlu bertanya satu soalan yang cukup mudah. Siapa sebenarnya yang sedang menghadapi masalah politik sekarang ni? Kerajaan Persekutuan atau parti bersama? Lepas PRN Johor, rakyat sudah memberikan mesej yang sangat jelas. Parti bersama bukan sahaja gagal menang, malah gagal meyakinkan rakyat bahawa mereka adalah alternatif yang diperlukan. Tapi daripada melakukan muhasabah diri, daripada bertanya kepada rakyat, kenapa kamu tolak kami? Rafizi memilih jalan untuk menyerang kerajaan. Ini adalah teknik politik lama. Apabila gagal menjawab kelemahan sendiri, dia alihkan perhatian kepada orang lain. Hari ini dia serang kabinet. Esok dia serang UMNO. Lusa dia bangkitkan isu lain. Yang penting, jangan bincang tentang kegagalan diri dia sendiri. Rafizi mendakwa menteri-menteri dalam kerajaan sudah tidak ikhlas menjalankan amanah kerana sibuk tikam menikam politik. Bukankah itu satu tuduhan yang berat? Memang berat. Sebab tu rakyat berhak bertanya balik kepada Rafizi. Di mana prinsip dia ketika beliau sendiri berada di dalam kerajaan? Kalau benar kerajaan itu penuh kepura-puraan, kalau benar semua orang hanya bermain politik, mengapa beliau kekal sebagai sebahagian daripada pentadbiran? Sehingga kalah pemilihan timbalan Presiden PKR, baru dia nak letak jawatan, dia tahu dia takkan dilantik semula, baru dia start mengkritik. Kenapa tak keluar lebih awal atas dasar prinsip ketika dia masih lagi ada jawatan timbalan Presiden PKR? Tetapi selepas tewas, barulah dia keluar kononnya nak bina platform politik baru. Tiba-tiba semua orang jadi tak bermoral, dia seorang je yang bermoral. Tiba-tiba semua orang jadi tak ikhlas, dia saja yang ikhlas. Tiba-tiba semua orang jadi gagal, dia saja yang berjaya. Apa kejayaan dia? Cuba tunjukkan. Kejayaan dia nasi lemak jual dekat vending machine. Karutlah Rafizi ni. Minta maaf cakap lah. Prinsip bukan sesuatu yang muncul apabila seseorang ni kehilangan kedudukan. Prinsip diuji ketika seseorang itu masih mempunyai kuasa. Dan seseorang bekas menteri sepatutnya faham bahawa dalam mana-mana kerajaan demokratik, perbezaan pandangan adalah satu perkara yang biasa. Yang penting ialah kemampuan kerajaan untuk bekerja dan memberikan hasil yang terbaik kepada rakyat. Bukan setiap perbezaan pendapat dianggap sebagai pengkhianatan. Kalau setiap perbezaan dianggap krisis, maka tiada satu pun kerajaan di dunia ini mampu bertahan. Rafizi kata rakyat tidak mendapat apa-apa daripada kerajaan yang tidak percaya sesama sendiri. Apa pendapat Datuk? Ini adalah hujah yang sangat menarik kerana Rafizi ni, dia cuba menjadikan spekulasi politik sebagai fakta. Beliau mahu rakyat percaya bahawa kerajaan tak boleh berfungsi hanya kerana ada perbezaan politik antara parti. Tetapi realitinya mudah. Rakyat tidak bangun pagi bertanya siapa bergaduh dengan siapa. Dan mereka bergaduh dalam mesyuarat politik mana. Tak ada. Rakyat mahu tahu harga barang macam mana, naik ke turun. Rakyat mahu tahu macam mana peluang pekerjaan, bertambah ke berkurangan. Investor masuk ke makin kurang, foreign direct investment. Rakyat mahu tahu perkembangan ekonomi. Adakah ia berkembang ke dia menguncuh. Rakyat mahu tahu kerajaan dapat menyelesaikan tak masalah-masalah yang sedia ada. Rafizi sendiri pernah berada di dalam kerajaan. Beliau tahu bagaimana kerajaan berfungsi. Jadi apabila beliau menggambarkan setiap perbezaan sebagai tanda kerajaan runtuh, beliau sebenarnya merendahkan kefahaman rakyat terhadap demokrasi. Rakyat lebih matang bagi saya daripada itu. Mereka tahu beza antara perbezaan politik dengan kegagalan pentadbiran. Rafizi mendakwa UMNO BN dan PAS PN hanya mahu tebuk atap dan bentuk kerajaan. Apa pendapat Datuk? Ini satu lagi contoh bagaimana Rafizi cuba mengadili moral dalam politik.
Beliau menuduh orang lain mengejar kuasa. Tetapi kita perlu bertanya, adakah Rafizi sendiri tidak mempunyai cita-cita politik? Adakah parti bersama ditubuhkan untuk sekadar menjadi pemerhati? Sudah tentu tidak. Semua parti politik memang nak kuasa. Jangan hipokrit lah. Itu perkara normal dalam sistem demokrasi. Masalahnya bukan siapa mahu kuasa. Masalahnya ialah bagaimana kuasa itu digunakan bila kita ada kuasa. Jangan buat seolah-olah hanya orang lain yang ada cita-cita politik. Tetapi diri sendiri kononnya berjuang semata-mata kerana prinsip. Tak nak jawatan dan sebagainya. Rakyat sudah cukup bijak. Kalau tak nak jawatan, tak adalah dia bertanding pilihan raya. Betul tak? Rakyat dah boleh tengok permainan politik Rafizi ni. Apabila parti sendiri gagal untuk mendapatkan sokongan, naratif mudah ialah menyalahkan sistem, menyalahkan kerajaan, menyalahkan semua orang kecuali diri dia sendiri. Inilah masalah Rafizi. Rafizi macam kini mau dilihat sebagai seorang pejuang yang memperjuangkan untuk RCI tabung gaji dibentuk. Adakah benda ni boleh diterima? Sekarang kita lihatlah bagaimana Rafizi cuba membina imej dia balik. Tiba-tiba beliau menjadi juara soal moral. Tiba-tiba beliau mahu dilihat sebagai satu-satunya individu yang memperjuangkan kebenaran. Tetapi rakyat perlu melihat keseluruhan sejarah Rafizi ini. Masalahnya ialah cara Rafizi berpolitik sering bergantung kepada pembinaan persepsi. Beliau buat tuduhan, dia cetuskan kontroversi, dia bina tekanan awam. Tetapi apabila reputasi seseorang telah rosak, siapa yang bertanggungjawab? Kita sudah melihat contoh bagaimana Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Ismail dan National Feedlot ataupun NFC menjadi sasaran serangan politik Rafizi. Namun berdasarkan rekod, mereka tak pernah didapati bersalah atas kesalahan jenayah atau penyelewengan. Seperti yang sering digembar-gemburkan, digambarkan oleh tuduhan Rafizi dulu. Tetapi kerosakan terhadap reputasi Dr. Saleh, Tan Sri Syarizan, dah berlaku. Inilah masalah politik persepsi. Bila orang percaya dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah Rafizi, yang keterlaluan ni, rosak siapa pun yang dikerjakan oleh Rafizi. Bila nak bersihkan nama, ia mengambil masa bertahun-tahun. Tetapi orang masih ingat fitnah tu. Dan ramai yang tak sempat nak mengetahui bahawa Dr. Saleh akhirnya menang. Akhirnya masih lagi bersangka buruk terhadap Dr. Saleh dan Tan Sri Syarizan. Ada yang melihat serangan Rafizi terhadap kerajaan persekutuan sebagai usaha untuk mengalihkan perhatian selepas kekalahan Parti Bersama di PRN Johor. Apa pendapat Datuk? Saya lihat rakyat sendiri boleh membuat penilaian. PRN Johor adalah satu tamparan politik yang cukup besar bagi Parti Bersama. Mengapa rakyat menolak mereka? Adakah mesej mereka tak sampai? Adakah strategi mereka gagal? Adakah rakyat tidak percaya kepada pendekatan mereka? Tapi daripada menjawab persoalan itu, Rafizi memilih untuk mengubah fokus. Kerajaan Persekutuan pula dan PMX yang menjadi sasaran dia. Ini yang dilakukan oleh Rafizi. Dia mengawal naratif. Dan Rafizi memang sangat memahami permainan persepsi ini. Apakah yang rakyat perlu faham dengan permainan Rafizi ini? Pertama sekali, Rafizi itu sendiri kena faham satu perkara. Rakyat bukan mudah diperdaya dengan retorik. Rakyat melihat tindakan bukan sekadar kata-kata. Seseorang ahli politik boleh bercakap tentang moral, tentang prinsip dan integriti sebanyak mana dia mahu. Tetapi akhirnya rakyat akan melihat konsistensi. Adakah prinsip itu wujud ketika menang atau hanya wujud selepas kalah? Adakah perjuangan itu benar-benar untuk rakyat atau sekadar untuk membina semula kedudukan politik?
Selepas PRN Johor, mesej rakyat sudah jelas. Jangan hanya pandai mengkritik. Tunjukkan kemampuan. Jangan hanya membina persepsi. Kena bina keyakinan. Jangan hanya cari salah orang lain. Kena berani lihat kelemahan diri sendiri. Malaysia tak memerlukan ahli politik yang sentiasa mencari krisis untuk kekal relevan. Malaysia perlukan pemimpin yang membawa penyelesaian, solution. Kerana pada akhirnya, rakyat tidak memilih siapa yang paling pandai bermain politik. Rakyat memilih siapa yang mampu memberikan masa depan yang lebih baik kepada mereka. Ini yang paling penting.